Okey gang, sambung projek Wira Geran aku ni. So yang lepas aku dah settle cat frame depan Wira Geran aku ni, memang dah hitam cantik helok dah. Aku nak pasang balik air intake Wira ni. Aku rasa nak pakai open port lah gang, biar kosong sikit NJB ni. Korang rasa okey tak? Lepas tu aku pasang balik tapak bateri kereta ni. Aku ambil bateri ni dah pasang balik dekat tapak dia. Rasanya boleh tukar dah kot terminal bateri kereta ni. Entah apa-apa dah rupa dia. Tak perlu skru pun, memang terus masuk je. Lepas tu aku pasang balik cover bawah ni. Ni pun rasa macam nak buang je. Boleh ke gang? Alright, lepas tu aku masukkan balik radiator spare tank ni. Baru aku perasan, aku nak pasang lampu depan ni dulu. Aduh, lupa pula. Aku masih keliru lagi, sama ada nak tukar lampu depan ataupun guna je yang asal. So apa-apa pun lampu depan ni kan, aku nak basuh dulu, sebab condition dia agak teruk jugalah. Memang habuk tebal dan ada kesan cat. Aku tak puas hati lagi, aku sembur dengan degreaser dan aku cuci bahagian dalam sekali, sebab habuk dah banyak sampai dekat dalam tau. Lampu kereta lama kan, tak ada yang elektronik pun, memang masukkan je air dekat dalam tu. Lepas aku settle keringkan, aku pasang balik bab-babnya ada dan getah cover dia. Lepas tu aku pasang balik dekat kereta balik. Yang dekat bahagian tepi ni aku taruh sekali washer, sebab lubang dia dah macam tak ada rupa dia dah. Ketatkan bolt bahagian dalam. Lepas tu jangan lupa pasang soket dia balik. Pasang juga belah kanan tu. Mudah saja guys, semua guna bolt je. Lepas tu gang, lampu depan ni kan, aku rasa macam nak guna balik lah, tapi aku nak restore dia, nak kekalkan konsep clean tu. Tapi gang, macam mana nak buat sebab kalau tengok dari dekat, dia ada banyak kesan-kesan stone chip tau, tak smooth langsung. Aku try guna polish, gosok, lap, basuh, dah tak jadi apa-apa gang. Tak apalah. Aku pasang balik radiator spare tank. Lepas tu aku baru pasang gang, dua bolt ni. Bolt apa pula gang? Sudah, ni aku tak suka ni, mencari dekat depan ni. Lepas tu baru pasang horn ni gang. Aduh, buat cemas je. Alright gang, macam tak ada apa kan hari ni. Jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.